Bagi soalan yang pertama, antara kepentingan mempelajari teori psikologi dalam meningkatkan profesionalisme guru dalam bina pendidikan ialah dapat membantu guru memahami proses pembelajaran murid. Melalui teori seperti teori kognitif Jean Piaget, guru dapat memahami tahap perkembangan kognitif pelajar. Dengan pemahaman ini, guru dapat merancang aktiviti pengajaran yang bersesuaian dengan kemampuan murid dan seterusnya meningkatkan keberkesanan pembelajaran. Seterusnya, teori psikologi juga membantu guru meningkatkan motivasi dan keyakinan pelajar. Contohnya, teori kecerdasan pelbagai oleh Howard Gardner yang menyatakan bahawa setiap individu mempunyai jenis kecerdasan yang berbeza. Dengan mengaplikasikan teori ini, guru boleh memberi peluang kepada pelajar untuk menyelahkan potensi mereka berdasarkan kekuatan masing-masing. Ini bukan sahaja meningkatkan minat dan keyakinan murid, malah mencerminkan profesionalisme guru dalam memahami kepelbagaian pelajar. Selain itu, teori psikologi penting dalam membantu guru memahami perkembangan emosi dan sosial murid. Teori psikososial oleh Erikson contohnya menekankan bahawa setiap individu mempunyai 8 tahap perkembangan dengan cabaran tertentu. Guru yang memahami teori ini akan lebih cakna terhadap emosi pelajar dan dapat merancang interaksi yang sesuai mengikut peringkat usia serta cabaran yang dihadapi oleh murid. Akhir sekali, teori psikologi juga penting dalam meningkatkan prestasi pelajar. Teori motivasi ekstrinsik menyatakan bahawa dorongan luaran seperti pujian, hadiah atau pengiktirafan dapat mendorong murid untuk belajar dengan lebih bersungguh-sungguh. Apabila guru bijak mengurus motivasi pelajar, ini menunjukkan bahawa profesionalisme yang tinggi dalam membantu pelajar mencapai kejayaan. Seterusnya, bagi soalan yang kedua iaitu konsep scaffolding dalam pendidikan dan bagaimana ia dapat membantu murid menguasai subjek matematik dan bahasa Melayu khususnya di peringkat sekolah rendah. Dalam konteks pendidikan, scaffolding bermaksud bantuan sementara yang diberikan oleh guru untuk membantu murid memahami dan menguasai sesuatu kemahiran sebelum mereka mampu melakukannya secara kendiri. Dalam subjek matematik, guru boleh mengaplikasikan scaffolding dengan memberikan soalan bertahap, mula daripada tahap mudah, sederhana sehinggalah sukar. Contohnya dalam topik pembahagian, guru boleh mula dengan nombor 1 digit kemudian beralih kepada 2 digit. Pendekatan ini membantu murid memahami proses pembahagian secara berperingkat dan lebih sistematik. Selain itu, guru juga boleh menggunakan bahan bantu pembelajaran seperti blok nombor atau kertas grid. Ini sangat membantu murid yang masih berada pada tahap pemikiran konkret kerana mereka dapat melihat dan memanipulasi konsep secara visual lalu meningkatkan kefahaman mereka terhadap topik yang diajar. Bagi subjek bahasa Melayu, scaffolding boleh dilaksanakan melalui penulisan berpandu. Contohnya, guru menyediakan rangka karangan atau senarai idea utama supaya murid tidak tersasar daripada kehendak soalan dan dapat menghasilkan penulisan yang lebih tersusun dan berkualiti. Selain itu, guru boleh memperkenalkan kosakata baharu melalui aktiviti menarik seperti permainan bahasa. Kaedah ini bukan sahaja menjadikan pembelajaran lebih menyeronokkan, malah murid dapat menggunakan perkataan baharu dalam konteks sebenar sekaligus meningkatkan penguasaan bahasa Melayu mereka. Kesimpulannya, konsep scaffolding sangat penting dan berkesan dalam membantu murid belajar secara berperingkat dengan sokongan yang sesuai sehingga mereka mampu berdikari. Ia bukan sahaja menjadikan proses pembelajaran lebih mudah difahami tetapi juga menggalakkan perkembangan kemahiran secara holistik. Bagaimana pengetahuan dapat membantu guru menangani krisis pada setiap perkembangan murid dan apakah kelemahan teori ini? Bagaimana guru dapat menangani krisis ini? Pertama, guru akan lebih peka dengan perubahan tingkah laku pelajar. Guru haruslah mengenal pasti warning sign pelajar dalam krisis. Contohnya, tidak menyertai aktiviti kelas dan prestasi yang kurang memuaskan. Kedua, dapat membimbing guru memberi panduan untuk pelajar mengatasi krisis pada setiap tahap perkembangan. Guru boleh menggalakkan pelajar untuk mendukung esteemkan diri dengan memastikan hubungan guru dan pelajar sentiasa sihat. Namun, teori ini lemah kerana tidak mengambil kira perkembangan setiap individu berlaku pada kadar yang tidak sama. Dan terdapat faktor kepada kadar perkembangan yang berbeza, contohnya perbezaan latar belakang, status, keluarga dan kewangan. Teori ini juga tidak menjelaskan bagaimana pergerakan dari satu tahap ke tahap yang lain dan tak menerangkan faktor yang mempercepat atau melambatkan perkembangan individu. Syurga strategi yang digunakan untuk meningkatkan tingkah laku yang diingini adalah dengan menggunakan penugahan positif dan penugahan negatif. Penugahan positif adalah memberi pujian,
Manakala penugahan positif pula dengan menyingkirkan rangsangan yang tidak disukai, contohnya murid tidak perlu melakukan tugasan tambahan. Dengan penugahan ini dapat meningkatkan motivasi pelajar untuk meneruskan tingkah laku positif mereka. Manakala untuk mengurangkan tingkah laku yang tidak diingini, boleh memberi denda, contohnya memberi latihan tambahan ataupun removal punishment dengan menarik keistimewaan, contohnya pelajar yang tidak menyiapkan kerja sekolah tidak boleh pulang awal. Jadi, kedua-dua ini dapat mengelakkan tingkah laku negatif berulang kerana pelajar mahu mengelak daripada denda tersebut. Selain itu, token ekonomi juga boleh digunakan, iaitu sistem kewangan yang mempunyai nilai jika tukar kepada benda lain. Contohnya, setiap tugasan yang selesai, pelajar akan diberi 1 bintang dan pelajar boleh mendapat reward selepas mengumpul sebanyak 3 bintang. Seterusnya, teori pemprosesan maklumat dan strategi pengajaran. Teori pemprosesan maklumat menjelaskan bagaimana manusia menerima, menyimpan dan mengeluarkan maklumat seperti komputer. Proses ini mempunyai 3 peringkat utama, iaitu memori deria, memori jangka pendek dan memori jangka panjang. Jadi untuk strategi pengajaran yang boleh diaplikasikan adalah pertama, kita tarik perhatian murid. Kerana maklumat yang diterima melalui deria hanya dapat disimpan dalam tempoh yang singkat, dan pendekatan yang boleh digunakan adalah dengan menggunakan bahan visual, video, soalan menarik dan cerita. Seterusnya, untuk kekalkan dalam memori jangka pendek, kita boleh buat chunking, iaitu kita pecahkan info-info tu kepada info-info kecil, ataupun kita boleh buat peta minda dan latihan ringkasan. Dan seterusnya, untuk pindahkan maklumat tadi, pindahkan ke memori jangka panjang adalah kita buat ulang kaji secara berkala ataupun quiz. Dan akhir sekali, aplikasikan dalam dunia sebenar. Kita boleh buat problem based learning ataupun soalan aras tinggi dan perbincangan kumpulan ataupun simulasi infografik, peta interaktif. Terusnya, teori atribusi dan bagaimana kita boleh aplikasikan teori ini untuk memotivasikan pelajar. Teori atribusi adalah ia menekankan bagaimana manusia ataupun individu menjelaskan kejayaan atau kegagalan mereka dalam sesuatu tugas dan bagaimana penjelasan tersebut mempengaruhi tingkah laku serta motivasi mereka dalam pembelajaran. Bagi konteks pendidikan, pelajar dia akan cuba menjelaskan mengapa mereka berjaya ataupun gagal dalam sesuatu subjek atau peperiksaan. Winner membahagikan atribusi kepada 3 dimensi utama, iaitu lokus kawalan, kestabilan dan kebolehkawalan. Bagi lokus kawalan, ia merujuk kepada sama ada punca kejayaan atau kegagalan berpunca dari dalam diri atau faktor luar. Seterusnya, dimensi kedua ialah kestabilan. Ia merujuk kepada sama ada punca kejayaan atau kegagalan itu bersifat tetap atau berubah. Dan akhir sekali, kebolehkawalan, iaitu sejauh mana seseorang boleh mengawal faktor yang menentukan kejayaan atau kegagalan mereka. Jadi, peranan guru untuk meningkatkan motivasi pelajar bagi motivasi intrinsik, iaitu dorongan dari dalam, adalah dengan galakkan pelajar atribusikan kejayaan kepada usaha, iaitu kejayaan adalah daripada usaha mereka. Dan wujudkan pembelajaran menyeronokkan dan bermakna. Bantu pelajar lihat kegagalan sebagai peluang belajar dan bukan kelemahan diri. Gunakan kaedah pembelajaran menyeronokkan dan bermakna. Contohnya, pembelajaran berasaskan projek, perbincangan kumpulan, aktiviti interaktif dan kreatif. Seterusnya, bagi motivasi ekstrinsik, iaitu dorongan dari luar, guru-guru boleh beri pujian dan ganjaran kepada pelajar. Contohnya, pujian lisan ataupun bertulis, memberi ganjaran kecil, sijil penghargaan, bintang. Seterusnya, boleh kaitkan pelajaran dengan dunia sebenar. Kita teruskan dengan soalan yang ke-7, iaitu bagaimana seseorang guru memahami potensi murid yang mempunyai kecerdasan pelbagai dari ketiga-tiga aspek kecerdasan. Yang pertama iaitu kecerdasan spasial. Ciri atau potensi murid yang lebih cenderung untuk memahami sesuatu pembelajaran melalui visual, sama ada imej, bentuk ataupun grafik.
mereka juga suka melukis dan mereka bentuk. Jadi, berdasarkan itu, aktiviti padanan yang bersesuaian contohnya membuat peta minda, poster atau guru menerangkan dalam bentuk slide pembentangan menggunakan aplikasi grafik seperti Canva. Selain itu, murid yang cenderung ke arah verbal, linguistik lebih tertumpu kepada kemahiran bahasa, suka membaca dan menulis, mudah untuk berbicara di hadapan kawan-kawan yang lain. Antara padanan aktiviti yang bersesuaian ialah esei kreatif, pembentangan kumpulan, sajak, puisi atau pidato. Akhir sekali, kecerdasan kinestetik dapat dikenal pasti apabila murid itu lebih cenderung untuk belajar secara pergerakan fizikal. Contoh aktiviti yang bersesuaian ialah lakonan atau simulasi, eksperimen sains atau pembinaan model. Seterusnya, bagi soalan 8 ialah cara meningkatkan penakulan dan tingkah laku bermoral pelajar berdasarkan teori Colbert. Yang pertama adalah guru membuat perbincangan dilema moral dalam kelas. Sebagai contoh, guru memberikan situasi di mana seseorang mencuri ubat untuk menyelamatkan nyawa yang tersayang. Para murid menganalisis keadaan tersebut dan memberikan pandangan masing-masing. Poin ini sesuai dengan pra-konvensional ke pasca-konvensional. Yang kedua, guru menggalakkan empati, perspektif orang lain. Contohnya mengadakan aktiviti lakonan atau simulasi di mana situasi melibatkan mangsa buli yang dibuli di sekolah dan guru menerapkan keprihatinan sosial dalam kalangan murid-murid. Keadaan ini sesuai dari konvensional ke pasca konvensional. Selain itu, peneguhan positif untuk tingkah laku yang baik di mana guru memberikan ganjaran seperti pujian atau anugerah kepada pelajar yang berintegriti untuk mendorong mereka menjadi lebih baik. Teori pra-konvensional iaitu motivasi berdasarkan ganjaran. Seterusnya, poin keempat ialah guru sendiri yang menjadi teladan moral yang baik. Setiap guru seharusnya menunjukkan nilai murni seperti kejujuran, adil dan penyayang. Para pelajar akan meniru tingkah laku guru. Keadaan ini sesuai di mana semua peringkat di mana pengaruh utama dalam pembentukan moral adalah guru atau ibu bapa sendiri. Dan akhir sekali, guru mewujudkan suasana pembelajaran yang selamat dan adil. Sebagai contoh, PDP dalam kelas dilaksanakan dengan adil, elakkan sebarang ancaman yang tidak selamat dan sifat pilih kasih atau hinaan. Guru menggalakkan pelajar meluahkan pandangan dengan bebas. Keadaan ini boleh dikelaskan kepada konvensional iaitu rasa hormat dalam diri dan keadilan sosial. Teori Bandura ialah teori yang menekankan bagaimana pembelajaran terhasil melalui pemerhatian, peniruan dan pemodelan tingkah laku. Hari ini kita akan melihat apakah kekuatan dan kelemahan teori ini dalam konteks pendidikan. Yang pertama ialah pembelajaran digital. Misalnya, di dalam kelas bahasa Melayu, guru akan menayangkan video pendek cara menulis karangan dengan betul. Murid akan melihat video tersebut dan meniru langkah-langkah dalam penulisan yang ditunjukkan di dalam video. Yang kedua adalah pembelajaran secara tidak langsung. Murid boleh belajar tanpa perlu mengalami sesuatu secara langsung, cukup hanya dengan melihat. Sebagai contoh, dalam mata pelajaran sains, murid akan melihat gurunya menjalankan eksperimen seperti menyalakan lilin dalam balang. Mereka akan faham konsep penggunaan oksigen tanpa perlu melakukan eksperimen tersebut. Yang seterusnya, teori ini mampu meningkatkan keyakinan diri pelajar. Apabila mereka melihat rakan mereka berjaya, mereka juga akan terdorong untuk melakukan perkara yang sama. Kemudian adalah model positif. Guru atau rakan yang menjadi model positif ini akan membantu perkembangan murid. Murid akan meniru contoh model positif mereka dan akan mengulangi perbuatan itu. Dan yang terakhir adalah fleksibel. Teori ini boleh diaplikasikan dalam pelbagai strategi seperti permainan simulasi dan main peranan. Sekarang kita akan melihat kelemahan teori ini. Yang pertama adalah bergantung kepada keupayaan memerhati. Tidak semua murid boleh memerhatikan dalam tempoh masa yang lama. Teori ini juga tidak sesuai untuk murid yang suka belajar sendiri ataupun introvert.
Bukan itu sahaja, kelemahan teori ini juga ialah risiko pengaruh negatif luar. Jika model mereka mempunyai pengaruh negatif yang pengaruh yang negatif, ia akan memberi kesan sampingan kepada pelajar tersebut. Tambahan lagi, kelemahan teori ini adalah jika model itu tidak konsisten dalam tingkah lakunya. Dan yang terakhir, teori ini kurang sesuai untuk topik abstrak. Ianya kurang sesuai untuk digunakan dalam mata pelajaran yang tinggi arasnya seperti fizik dan matematik tambahan. Kita akan melihat apakah perbezaan teori Piaget dan Vygotsky dalam konteks pendidikan. Kita akan melihat dari aspek cara belajar, peranan guru, fokus, aktiviti dan juga penilaian. Untuk teori Piaget, pembelajaran melalui penerokaan kendiri. Berbeza pula dengan Vygotsky, di mana pembelajaran menekankan interaksi sosial. Contohnya, di dalam teori Piaget, murid akan menjalankan eksperimen sains secara individu dan mencatat penemuan sendiri. Di dalam Vygotsky, murid bekerjasama dalam kumpulan untuk membincangkan eksperimen dan mendapat bimbingan guru. Perbezaan kedua-dua teori ini dalam peranan guru pula ialah di dalam teori Piaget, guru adalah sebagai pemudah cara, iaitu mereka akan menyediakan persekitaran yang merangsang murid. Di dalam teori Vygotsky, guru adalah sebagai pembimbing aktif dalam zon perkembangan proksimal. Sebagai contoh, di dalam teori Piaget, guru akan menyediakan stesen aktiviti dan mereka membenarkan murid memilih aktiviti mereka sendiri. Manakala di dalam teori Vygotsky, guru akan membantu murid menyelesaikan tugasan dengan panduan langkah demi langkah. Seterusnya, kita akan melihat melalui fokus. Piaget fokus pada tahap kognitif pelajar, manakala Vygotsky dia menggalakkan kerjasama, scaffolding dan perbincangan kumpulan. Di dalam Vygotsky, guru akan memantau dan membantu murid mengikut kemampuan individu. Manakala di dalam Piaget, murid diberi tugasan mengikut umur atau tahap perkembangan mereka. Untuk aktiviti pula, teori Piaget lebih sesuai untuk aktiviti individu seperti eksperimen sendiri, permainan konsep. Manakala teori Vygotsky, aktiviti sesuai untuk pembelajaran yang berperingkat dan dibimbing. Dan yang terakhir adalah melalui cara penilaian terhadap teori ini. Teori Piaget, ia akan merhati terhadap cara pelajar menyelesaikan masalah. Contohnya, murid akan menjalankan eksperimen mereka sendiri, memilih bahan dan menentukan langkah penyelesaian. Manakala teori Vygotsky, guru akan membimbing murid untuk melakukan eksperimen itu dan menilai peningkatan keupayaan murid semasa sesi eksperimen tersebut.